Semua negara Teluk Arab jatuhnya Timur Tengah dengan jatuh dengan cara yang sama, kecuali Iran belum berjaya. Dia nak buat macam mana Iraq jatuh. Cara dia adalah tumpas, jatuhkan pemimpin utama, cetuskan kontroversi dan provokasi dalaman, rakyat bangkit, melawan kerajaan, menggulingkan pemimpin. Lepas tu dunia tak stabil, maka waktu tu macam Amerika, dia akan cadangkan pemimpin. Okey, kami selaku pecinta keamanan, nampak tak? Dia yang mencetuskan kontroversi, dia mencetuskan perang, dia datang menyelamatkan. Itulah sifat Dajjal. Dajjal memberikan fitnah, Dajjal mendatangkan propaganda. Dia lempar. Lepas tu dia pula datang memberikan penyelamat. Nah, sistem sifat Dajjal. Sebab tu Nabi kata dalam kitab Al-Fitan, hadis akhir zaman, Bidayah wa Nihayah fil Fitan wal Malahim, Imam Ibnu Katsir kata, sebelum Dajjal yang benar-benar Dajjal keluar, dia akan ada sistem 30 Dajjal, Pra-Dajjal. Pra-Dajjal ni mana dia datang sebar dan tebar propaganda, orang percaya dan dia datang untuk menyelamatkan. Ketika kita kritikal, bila orang datang, kita sakit sangat-sangat. Orang tu datang, dia yang bagi penyakit. Dia bagi kita virus. Macam COVID-19. Lepas dia datang, hanya aku yang ada ubat. Kalau nak, kamu kena sujud di kaki aku. Kamu kena ikat perjanjian. Macam itulah negara Arab terikat dengan Amerika. Dia buat. Dia serang. Dia cetuskan perang. Sekarang kamu tengah berperang kan? Kamu nak senjata tak? Kamu tengah berperang ni. Kamu mesti perlukan senjata. Kalau kamu nak senjata, kamu hanya boleh dapatkan daripada kami. Hanya kami yang supplier F-35, F-35 Lightning II, Lightning II, F-22 Raptor, F-16, F-15 Strike Eagle. Semua tu kami yang boleh bekalkan. Padahal dia yang sengaja cetuskan perang. Nampak tak? Itu sifat Dajjal. Sebenarnya kita sedang berada di fasa itu. Semua negara Teluk Arab dilakukan dengan cara yang sama. Jatuhnya Timur Tengah dengan jatuh dengan cara yang sama. Termakan hasutan dan rekaan. Kecuali Iran belum berjaya.